Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang Initial Public Offering atau IPO. Proses di mana syarikat mula menjual sahamnya kepada awam buat pertama kali. Ramai pelabur baru dengar tentang IPO tapi tak tahu bagaimana ia berfungsi dan bagaimana nak melabur dengan betul. Jadi mari kita fahami langkah demi langkah dalam masa 10 minit ini. IPO bermaksud Initial Public Offering atau dalam bahasa Melayu, tawaran awam permulaan. Ia adalah proses di mana syarikat yang sebelum ini dimiliki secara persendirian mula menawarkan sahamnya kepada orang awam. Selepas disenaraikan, sesiapa sahaja boleh membeli dan memiliki sebahagian kecil daripada syarikat tersebut dalam bentuk saham. Contohnya, syarikat seperti CITOS dan Mr. DIY di Malaysia serta Facebook, Grab dan Alibaba di luar negara semuanya pernah menjalankan IPO sebelum menjadi syarikat tersenarai awam. Mengapa syarikat memilih untuk membuat IPO? Tujuan utamanya ialah untuk mengumpul dana wang yang diperoleh digunakan untuk mengembang operasi, membayar hutang atau membiayai projek baru. IPO juga membantu meningkatkan imej dan kredibiliti syarikat sebab mereka perlu lebih telus dan patuh kepada peraturan keuangan. Dalam masa yang sama, pelabur awal dalam syarikat boleh menjual sebahagian pegangan mereka kepada pelabur baru. Mari kita lihat bagaimana proses IPO berlaku. Pertama, syarikat akan melantik penasihat keuangan dan underwriter, biasanya bank pelaburan, untuk bantu menyediakan dokumen dan menilai harga syarikat. Kedua, mereka akan menilai harga tawaran saham iaitu harga awal yang pelabur perlu bayar. Ketiga, semua dokumen akan dihantar kepada Suruhanjaya Security Malaysia (SC) dan Bursa Malaysia untuk kelulusan. Keempat, syarikat akan mengadakan roadshow untuk memperkenalkan syarikat kepada pelabur institusi. Dan akhir sekali, saham akan ditawarkan kepada orang awam dan disenaraikan secara rasmi di Bursa Malaysia. Sebagai contoh, ketika IPO CITOS pada tahun 2021, harga tawarannya adalah pada RM10 sesaham, melonjak tinggi selepas disenaraikan kerana permintaan yang tinggi. Jadi, bagaimana anda boleh menyertai IPO? Langkah pertama, semak senarai IPO terkini di laman Bursa Malaysia atau melalui platform broker saham. Langkah kedua, baca prospektus syarikat dengan teliti. Prospektus ialah dokumen rasmi yang mengandungi maklumat kewangan, risiko dan rancangan masa depan syarikat. Langkah ketiga, buat permohonan IPO. Anda boleh mohon melalui Maybank to You, CIMB Clicks, Public Bank online atau terus melalui akaun broker. Selepas hantar permohonan dan buat bayaran, tunggu keputusan peruntukan. Jika berjaya, saham akan dikreditkan ke akaun CDS anda pada hari penyenaraian rasmi. Berikut beberapa tips penting sebelum melabur dalam IPO. Pilih syarikat yang mempunyai asas keuangan kukuh dan keuntungan tinggi. Kedua, faham industri dan potensi pertumbuhan jangka masa panjang. Berikutnya, baca prospektus, jangan melabur tanpa faham risiko. Kemudian, gunakan modal yang mampu rugi, bukan duit keperluan harian. Dan akhir sekali, jadikan IPO sebahagian daripada strategi pelaburan jangka panjang, bukan sekadar spekulasi jangka masa pendek. Seperti semua pelaburan, IPO ada kelebihan dan juga risiko. Antara kelebihan IPO, pelabur berpeluang membeli pada harga awal dan mendapat keuntungan jika harga naik selepas disenaraikan. Anda juga dapat menyertai pertumbuhan syarikat secara peringkat awal. Namun, ada risiko yang perlu diambil kira. Harga saham boleh jatuh sejurus selepas disenaraikan, terutamanya jika pasaran tidak menyokong. Maklumat tentang syarikat juga mungkin masih terhad kerana ia baru disenaraikan. Jadi penting untuk buat kajian sebelum membuat keputusan. Berikut adalah tips dan strategi untuk membeli IPO. Nombor 1, pilih syarikat dengan asas yang kukuh. Kemudian, jangan ikut hype semata-mata. Nombor 3, baca prospektus dengan teliti.
Keempat, gunakan strategi jangka masa panjang. Dan akhir sekali, diversifikasikan pelaburan anda. Kesimpulannya, IPO ialah peluang menarik untuk pelabur menyertai pertumbuhan syarikat yang berpotensi tinggi. Tapi, seperti pelaburan lain, ia tetap mempunyai risiko, jadi sentiasalah belajar, buat kajian dan melabur dengan ilmu. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk lebih banyak kandungan pendidikan kewangan daripada kami. Video ini disediakan untuk tujuan pendidikan saja, bukan nasihat pelaburan.